Biar petik. Ikan ini boleh hidup tanpa air bertahun lamanya. Di Malaysia, ramai orang kenal ikan haruan dan ikan puyuh yang mampu hidup lama di daratan kan? Namun tahukah anda, adanya ikan yang mampu hidup jauh lebih lama. Ini adalah lungfish. Ia mempunyai insang dan paru-paru membolehkannya bernafas seperti ikan dan haiwan daratan. Lungfish boleh ditemui di benua Afrika, Australia dan Amerika Selatan, terutamanya di kawasan yang kurang jumlah air. Paling menakjubkan, lungfish Afrika boleh hidup tanpa air selama bertahun-tahun lamanya dengan menggali lumpur dan berkampung di dalamnya. Ia menghasilkan lendir yang kemudiannya mengeras seperti kepompong, mengurung dirinya sepanjang musim kering. Alamak, first time aku hadap kemarau ni. Tolong, aku klaustrofobia. Tak kala hujan tiba, kepompong itu melerai dan lungfish keluar dari tanah, meneruskan hidup mereka di alam basah pula. Adakah lungfish menakjubkan bagi anda? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.